Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan bab yang ke-32, iaitu bab al-khawf, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bincang dalam sesi sebelum ini, bahawa takut kepada Allah ni mana satu sukatan penting pada umat Islam. Kerana takut kepada Allah, bila sifat takut kepada Allah tu betul-betul meresap dalam jiwa kita, maka hidup kita ni dia jadi terarah ke arah kebaikan. Dan terarah kebaikan itu maksudnya terarah mengikut apa yang Allah kehendaki. Itu tujuannya. Sebab bila kita takut kepada Allah, kita akan ikut segala perintah Allah. Itu yang dimaksudkan dengan khauf itu. Dia sama saja bila kita takut kepada manusia, kita akan ikut arahan manusia. Kita akan ikut segala yang dia suruh, bahkan kita tak akan buat apa yang dia tak suka. Jadi sebenarnya lah, takut kepada manusia ni bukan kata tak boleh langsung, boleh. Tapi janganlah takut kepada manusia ni sehingga menjadi penghalang untuk kita hidup beragama. Banyak ketinggalan dalam agama kerana takut pada manusia. Itu tak boleh lah. Tak boleh tu. Supaya juga cinta kepada manusia boleh. Tapi janganlah cinta kepada manusia sehingga terjejas kehidupan beragama. Langgar perintah Tuhan kerana nak memenuhi kehendak orang yang dicintai. Itu maksudnya. Sebab kita tak boleh nak kawal, jangan takut pada manusia. Cuma yang kita perlu belajar, hayati dan kita amalkan, taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Dia akan timbul perasaan takut kepada Allah tu, tetapi takut dalam bentuk yang dikatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kita guna bahasa Melayu kita kata takutlah. Tetapi kalau Imam Malik dia kata ittaqullah tu, hak molek-molek ni kita guna mana kamu patuhlah kepada Allah dengan sepatuh-patuhnya. Itu maksud ittaqullah mengikut Imam Malik. Sebab tu di sini kalau kita tengok dia tidak sebut takwa, dia tidak sebut tajuk dia tu. Dia tidak sebut khasyah, dia sebut khauf. Khauf. Mana khauf ni salah satu perkataan yang merujuk kepada ketakutan. Dia panggil perbuatan yang berkait dengan hati nurani manusia. Jadi hak ni seperti mana hub cinta, Nabi SAW dihadirkan ke muka dunia, dilahirkan ke muka dunia pada manusia ni, sebenarnya salah satu tugas dia adalah untuk membimbing manusia supaya dia dapat memposisikan kehidupan dia dengan cara yang betul. Okey, kalau kamu takut pada manusia jadi macam mana? Takut pada Allah jadi macam mana? Nabi bimbing waktu. Nabi tidak pernah mengatakan bahawa tidak boleh ada perasaan takut. Seperti mana Nabi bimbing perasaan marah, dia kena pada tempat. Nabi bimbing. Jadi proses membimbing itu dia disertai dengan mengamalkan amalan-amalan yang dituntut oleh agama. Dia gini, banyak juga buku yang anda tengok lah. Dia tidak ada satu pendekatan hak kita kata takut pada Allah, menuju kepada Allah, istilah-istilah dalam agama. Semua itu tak akan berjaya kalau kita tidak memberi nilai tambah pada kehidupan kita. Misalnya nak makan kena baca bismillah, nak masuk belai hak dia panggil doa, zikir. Sebab hak itulah sebenarnya yang akan mendidik kita supaya kita ni jadi muttaqin. Itu sebenarnya. Sebab tu ulama kata tak mungkin seseorang itu jadi takut kepada Allah, jadi bertakwa kepada Allah, apa yang Allah suruh dia tak buat. Tak mungkin. Mustahil itu. Ataupun dia buat sesuatu amalan yang bercanggah dengan kehendak Allah. Sebab kehendak Allah tu Allah jelmakan dalam bentuk amalan Rasul dan Nabi dia. Jadi tiba-tiba perbuatan kita bercanggah dengan amalan Nabi dan Rasul, tiba-tiba kita lah orang yang paling tahu ma'rifatullah, itu salah tu. Sebab tu kita tengok orang yang cuba nak beramal dengan cara agama tapi tak serupa dengan cara sahabat, dia jadi pelik. Mana kalau kita tengok kan banyak bercanggah dengan hadis-hadis dengan ke, memang berlaku gitu. Anak separuh lebih dah rasanya.
baca kitab Talbis Ibnul Jauzi tu. Ibnul Jauzi dedah tu lah. Dedah orang yang nak hidup, nak merapatkan diri dengan Tuhan, tapi dengan cara berbeza yang Nabi ajar. Jadilah ke mana kesan dia. Salah satunya, dia jadi kurang penumpuan pada ilmu Quran dan ilmu hadis. Itu benda yang paling buat, kata Ibnul Jauzi. Dia lebih kepada pandangan guru dia. Ilmu ni lebih pada syafawi, daripada mulut ke mulut saja. Itu disebut ilmu Jauzi. Memang betul sungguh. Anak pun pernah jumpa hak jenis-jenis gini. Kalau dia kecek ke kita duk ngaji hadis, kata siapa kita sebut saya kata hak dia sebut tu sahabat aku tak jumpa dalam hadis. Hak kita duk ngaji memang pelik lah. Akhir sekali dia gini ni ada seorang yang jumpa ni anak apa baik dengan dia sebenarnya. Anak boleh kata kalau asal jumpa sama sebab kita klik sekolah kita kemai asal dia jumpa kemudian ni ahli masjid bagus dia tak tengok. Mai 5 waktu. Tapi bila kecek dengan dia, akhir sekali bila dia tengok masyarakat tu jauh cara hidup dengan dia jadi sakit hati, dia jadi kecewa. Akhir sekali mulalah dia cuba nak menyendiri, nak hidup mengasingkan diri pada masyarakat. Tu dia. Mudah lagi dia perekat. Masa tu kes dia ni kira senior lah. Lah ni tak tahu dia duduk mana. Jadi bila kita baca kitab-kitab jadilah good. Sedangkan sebenarnya kehidupan manusia ni dia tidak jauh sebenarnya. Contoh misalnya kehidupan di zaman sebelum Nabi bangkit jadi Nabi, yang kita panggil zaman jahiliyah. Sebenarnya banyak amalan jahiliyah tu yang sudah kena dengan agama. Nabi beri nilai dengan beri fadilat. Kalau hak sama. Dan kalau ada yang tak sama, ada berlaku perlu dibaiki, perlu diberi nilai tambah, Nabi bagi nilai tambah. Misalnya kita kata berbudi pada jiran, buat baik pada tetamu, suka tolong orang. Hak tu antara amalan besar dalam masyarakat tradisi masyarakat Arab jahiliyah. Nabi teruskan, bahkan Nabi bagi fadilat pula. Kalau ada hak tak kena, Nabi bimbing. Jadi maknanya apa? Maknanya hidup untuk mendekatkan diri pada Allah ni Nabi bentuk dalam bermasyarakat. Daripada bermasyarakat itulah kita boleh tahu kelemahan diri kita. Hak tu sebenarnya. Sebab tu anak tengok walaupun setengah kata terlalu kasar kita Talbis Iblis, tapi banyak kebaikan kita boleh ambil. Baik, tak apalah. Jadi hak ni hak kita kata takut ni merupakan proses bimbingan yang Nabi buat supaya takut tu kita letak kena pada tempat dia. Contoh kita pada binatang. Takkan kita tak takut kaulah dah. Kalau je rimah mesti takut suruh ayat berani tahu mana pun. Kau kata apa tak takut rimah kau tak jumpa. No. Atau berdosa kau takut pada dah. Takut tu takut lagu mana. Ni kita proses nak bimbing. Takut pada Allah ni dia mesti melebihi takut pada makhluk. Kalau ada proses takut pada makhluk pun janganlah sampai ke peringkat maknanya harus lagi proses takut tu sekiranya dia tidak menjejaskan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab umumnya manusia bila takut pada makhluk ni dia tak akan sebut benar-benar. Sebab itu boh dia. Itu orang yang berkedudukan. Tu hatasin. Itu yang maksudkan di sini. Dia boleh jadi rosak. Baik, cuba kita tengok lagi. Ni dalil yang keempat. Dalil yang kelima lebih nyata lagi. Selepas ni lah. Cuba kita tengok dalil yang keempat. Anda ada sebut sana tu masalah takut tu lagu mana sebenarnya. Ni lebih nyata lagi. Misalnya, satu riwayat daripada Abi Sa'id. Riwayat ni riwayat marfu'. Mana sampai kepada Nabi SAW. Walaupun kita kata zahirnya nampak ni tak ada disebut Nabi. Tetapi hakikat sebenarnya Abu Sa'id ni ambil daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia kata inna min dha'fil yaqin an turdiyan nas bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan diri seseorang adalah bila engkau mencari keredaan manusia, lebih banyak nak memuaskan hati manusia sehingga dapat murka daripada Allah. Tak apalah Allah marah pun nombor 2 tu. Kita ni nak supaya manusia suka kepada kita. Itu maksud dia. Memuji mereka atas rezeki yang Allah berikan dan mencela mereka apabila Allah tidak berikan sesuatu yang tidak Allah berikan kepadamu. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak
dan tidak pula boleh digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Sebelum kita bicara bawah tu, ada nak sebut poin 1, 2, 3 supaya mudah faham. Poin pertama daripada hadis ni, Nabi sebut kesilapan yang biasa berlaku. Yang pertama sekali, Nabi sebut seseorang yang lebih nak mencari keredaan manusia sehingga dia tidak fikir dengan sebab perbuatan itu Allah benci pada dia. Nabi kata kalau berlaku begitu, maka orang itu sudah dikira sebagai lemah keyakinan diri. Salahlah maksudnya. Itu satu. Yang kedua, memuji seseorang yang Allah beri rezeki kepada dia. Setakat itu saja. Sedangkan Nabi tidak ajar begitu. Orang dapat nikmat kita puji, tapi kita kena kata Alhamdulillah. Apa maksudnya? La haula wala quwwata. Maknanya rezeki hakmu boleh tu sebenarnya Tuhan yang bagi. Itu maknanya kita kata Alhamdulillah, bersyukurlah. Dia tu maksudnya. Orang itu dapat, kita kata rezeki, ataupun dapat anak yang salah satu anak cemerlang dalam proses, kita kata Alhamdulillah. Itu rezeki tu. Alhamdulillah kita sebut. Maknanya puji dia tapi sebut Alhamdulillah. Hak tu anaknya. Hak ni maksudnya puji manusia semata-mata. Seperti mana orang kafir puji sesama mereka. Hak tu tadi. Kemudian wa antahmadahum wa antadhumhum ala ma lam yu'tika Allah. Dan kamu, bila kamu tak dapat sesuatu yang kamu nak sepatut kamu dapat, kamu target nak dapat sesuatu, kata Nabi, sebenarnya kata-kata Nabi ni cuma diungkapkan oleh Abu Sa'id. Jadi kamu marah pada orang itu. Tak boleh projek marah pada kerajaan misalnya. Tak dapat sesuatu dia marah pada mak dia. Dia kata kisah dia lah, kisah dia. Dia marah pada orang lain kerana Allah tak beri rezeki yang dia nak. Jadi dia nampak orang dalam hidup. Dia tak nampak Allah sebagai sumber segala-gala. Itu maksudnya. Ni maknanya contoh orang yang dha'ful yakin, lemah keyakinan. Lepas ni dia bincang lah. Anda nak supaya dia punya secara teks tu dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan mencari sesungguhnya rezeki Allah tu, bila Allah nak beri rezeki kepada kita, kepada seseorang, makna orang yang tamak, yang nak harta tu, dia tidak boleh sekat lah. Makna nak ayatnya mudah. Kalau tengok Arab dia tu mudah. Bila Allah nak beri rezeki pada kita, maknanya takdir. Bila Allah sudah Allah menentukan kita akan dapat rezeki ni, tak ada siapa pun boleh menghalang rezeki itu. Itu jadi maksud dia dalam ayatnya. Begitu juga bila Allah nak wala yaruddu karihiyatu karih. Bila Allah nak bui sesuatu kepada kita, tak ada orang boleh sekat. Dan bila Allah SWT nak menimbulkan, nak kena bala pada kita, nak kenakan kepada kita sesuatu yang kita tak suka, tak ada orang boleh sekat tu. Tu ada ayat sebenarnya. Maksud dia ni. Sebab hadis ni dia ada hadis lain pula yang menghuraikan. Hak ni hak bahagian bawah tu, hak tu dia letak di bawah skop takdir. Di bawah bab takdir tu. Sebab hadis ni dia ada pembahagian dia ni. Hak mula-mula tadi, maknanya antara lemah iman, dia lebih kepada nak dapat, orang panggil keredaan manusia. Lemah tu, orang tu lemah tu. Bagi Islam, orang tu tidak kuat jiwa dia. Biarlah Tuhan marah. Baik, sekarang ni kita nak tengok syarah dia. Tu kena faham tu dulu. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis tersebut apa yang seharusnya ada pada diri seorang Muslim. Apa dia sepatut kena ada dalam diri seorang Muslim. Itu dalam hadis ni. Apa dia? Dia kena mempunyai keyakinan yang kuat dan tawakal yang kuat kepada Allah, serta keyakinan bahawa segala sesuatu terjadi dengan pengaturan dan kehendak Allah. Itu dalam kurungnya ala sabili takdir bi qudratillah, dengan kudrat Allah, yakni takdir Tuhan. Itu maksud takdir Tuhan. Maknanya ke dia? Tak perlu kita mengabaikan Allah kerana nak dapat sesuatu. Sehingga kita, dia gini, memanglah hadirat Allah nak beri rezeki pada kita, dia tidak direct bagi rezeki pada kita, dia melalui manusia. Itu sistem alam. Sebab tu kita kena bekerja. Bila kita bekerja ni maknanya sama ada kita bermajikan, kalau kita kerja sendiri, kerja berkait dengan hubungan kita dengan manusia. Tak ada kerja kita tak berkait dengan orang. Kita pergi cari, kita kata, apa dia kita kata? Herba dalam hutan pun kita nak jual siapa? Nak jual ke manusia juga. Maknanya dia ada berkaitan dengan manusia. Situlah sebenarnya fokus hadis ni. Jadi bila hadis ni menyatakan bahawa untuk kita dapat pemberian Tuhan, dia berkait dengan manusia,
dia ada kesilapan berlaku di situ. Bagi orang yang tidak punya semangat yang kuat, tidak ada kefahaman yang mendalam tentang agama, dia nampak rezeki Allah yang sampai kepada manusia, sekadar tu saja dia nampak. Dia tidak nampak hakikat yang memberi sebenarnya Allah, dia tak nampak. Sebab tu kalau dia terima kasih pada manusia sahaja. Bahkan dia takut kalau manusia tak beri. Sebab apa? Sebab dia nampak manusia je. Dia nampak majikan, kalau majikan kita tak beri, gaji kita mati kita. Sehingga dia nak kecek kebenaran pun dia tak berani. Ada telefon kanan tu saja nak sebut ini, anda tak sebut nama. Ustaz Din sebutlah punya. Dia senara. Ustaz Din sebutnya. Kata apa yang tak sebutnya? Entah. Kan pergi jawab tak besar. Tak boleh dia kata. Sebab boh dia tak beri. Dia sebut tu kan. Dia ni sampai peringkat PhD nak ngaji. Ustaz Din tolong sebut lah ni. Benar ni tak betul. Tapi anak nak sebut tak boleh dia. Terkunci dah apa? Nak jaga. Tapi kukuk mana pun anda puji. Dia sebab banyak perkara. Perannya dia. Kalau tak ada dia berat lagi situ. Tak apalah. Cuma kita nak ayatnya. Ni hadis ni nak ayat kepada kita bahawa sesuatu yang sampai kepada kita memang dia melalui manusia. Tapi kamu kena ingat atas dasar iman, hakikat sebenarnya. Yang menyebabkan orang itu jadi nak berbudi dengan kita tu kerana Allah. Hak tu sebenarnya. Jadi kalau kita ada pahaman ni, hubungan kita dengan manusia pun jadi baik dan hubungan kita dengan Allah pun sedikit pun tak terjejah. Sebab bezanya kehidupan kita umat Islam dengan orang kafir ni hati-hati. Ni lah. Kalau orang kafir ni dia sama-sama manusia. Sebab tu orang kafir kita tengok orang yang tidak beriman lah, ataupun orang jauh daripada agama. Kadang-kadang dia sanggup rasuah manusia. Dia sanggup menjatuhkan maruah dia supaya dia dapat sesuatu. Sebab dia tak fikir dia kira nak. Sebab dia kira manusia. Kalau manusia tak boleh kira lah. Kita orang Islam tidak gitu. Nak kita kena bercakap salah. Tak boleh kita nak sebut kebenaran. Apa tu sebab boh kita marah. Kita tak sanggup. Kita sanggup berhenti. Tu yang dikendaki di sini. Kalaulah kita bekerja sehingga terkunci dia dah tak sebut kebenaran, kita tak akan bekerja di situ. Baik. Lepas tu sampai bila tu? Pencet mana puluh kita kata tak? Lepas tu mana berapa puluh tahun kita hidup terkunci lidah gitu. Tidak sepatut tu orang Islam gitu. Misal saat ni, hamba tak boleh nak sebut hamba kerja ngorang. Sampai bila tu? Apakah akan sampai mati? Jadi kita tak cakap kebenaran. Hak tu lah sebenarnya. Ni pendidikan paling utama. Sebab ana rujuk dalam lain juga. Sebab sini, bagi ana lah, hak dia sebut sini tu ada beberapa poin yang tertinggal lah. Dia tidak beri penekanan. Hak ni poin sebenarnya. Allah nak mengajar kita bahawa kalau kita nak selamat di hari akhirat, kita kena tengok Allah marah ke tidak. Itu ukuran kita. Sebab tu ana buat catatan. Tetapi dalam riwayat lain ni catatannya buatlah. Bila kita baca hadis ni, dia kena baca pula hadis lain. Apa dia? Dalam riwayat lain ada menyebutkan bahawa Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kalau kita membahagiakan seorang, kita buat satu menyebabkan orang suka, itu kita dapat kelebihan dari satu sudut. Mana kita tidak boleh sengaja nak provoke manusia. Tak boleh. Tak boleh tu. Bila kata kita kena jaga supaya Allah tidak marah, janganlah kita nak ambil hati manusia sampai Allah marah. Bukan bermakna kita menyakiti manusia. Tidak begitu. Makna dalam keadaan-keadaan tertentu, kalau bertembung di antara Allah marah, kalau buat begini Allah marah, kalau buat begini Allah marah, tapi manusia tak marah. Jadi maknanya kalau kita buat manusia tak marah, tidak Allah marah. Dalam kisah ni Nabi nak ajar kita kena tumpukan kepada Allah marah. Jangan buat, biar pun manusia marah. Kalau kita baca sejarah hijrah, sejarah ada panggil tahun 1, tahun 2, tahun 3, zaman Islam, zaman Makkiyah, memang sahabat berhadapan. Pelik sahabat ni. Mula-mula masuk Islam, dia reti dah hadis ni. Dari segi amalannya. Misalnya Sayyidina Uthman sendiri, misalnya. Bila dia masuk Islam, ni antara sabiqun awalun minal muhajirin wa ansar. Dia masuk Islam, ya. Siapa mak dia berlapar ni. Dan dia pernah diletak di atas paha, macam letak api bawah, di perasak dia. Tak sih. Ada setengah riwayat sebut siapa mak dia berlapar. Beberapa kisah berlaku bersahabat jadi mak berlapar nak suruh anak murtad ni. Sayyidina Uthman kata mak, dia kata mak aku tahu kita ni anak paling taat, tapi dalam kisah ni kita tak boleh patuh pada mak sebab bercanggah dengan kehendak Allah. Mak dia lapar. Nak mana dia jeri dengan mak dia. Tu mana dia faham. Ni lah jadi maksud. Sebab tu kita buat sesuatu kena ingat. Kalau siapa mereka Allah marah, talih. Mana perbuatan kita sudah jadi haram. Itu keputusan yang dibuat oleh ulama. Dalam ni tak sebut. Gitu kan. Sebab itulah dalam hadis ni dia ada sentuh perkara yang berkait dengan takdir.
Sebenarnya orang duit kita tu orang baik pada kita, orang derma pada kita, orang sedekah pada kita. Lepas tu orang bui hasil kerja kita dengan betul seperti yang dijanjikan. Sebenarnya itu adalah ma qaddarallahu alaih. Itu sebenarnya Tuhan takdir pada kamu. Hak Tuhan takdir je. Cuma melalui orang. Sebab itulah mengikut kaedah agama kita, bila Allah nak bui sesuatu kebaikan pada orang melalui kita, sebenarnya Allah nak bui pahala pada kita. Allah nak bui ilmu pada orang tapi melalui kita. Kita ni tok guru. Sebab tu kalau kita fikir ke Imam Bukhari, imam kita, Imam Syafi'i lah. Orang nak bui ilmu pada manusia melalui dia. Besar pahala dia. Sebab tu kita bila kita buli ilmu, kita bersyukur sebab apa? Ilmu tu Allah boleh bui pada siapa saja. Tapi Allah bui pada kita. Allah boleh bui harta pada siapa saja. Tapi Allah bui pada kita. Harta. Jadi bila kita bui harta kita usaha pada orang, kita boleh pahala besar. Pada rezeki tu sebenarnya Allah bui, cuma melalui kita. Kalau hati-hati tak boleh faham ni kan, kita tidak akan jadi sombong. Tak akan jadi sombong. Kita boleh rezeki banyak, kita pun derma. Kita tak akan rasa, mu boleh harta tu ke aku tu. Dia tak akan timbul lagi. Ni pendidikan agama. Sebab tu agama Islam ni bila dia bui pendidikan, dia berkait zahir dan batin sekaligus lagi. Ni besarnya ni. Ana pun duk tengok dalam hadis tadi, memang kita tengok kata besar hadis dalam konteks kehidupan. Mana kalau tak faham ni manusia boleh jadi sombong, boleh ditakabur, boleh jadi dia mengungkit kebaikan dia buat. Boleh jadi macam-macam. Ni. Dari sebab-sebab tersebut, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki untuk memberi hasil-hasilnya, maka Allah akan memberikan kepadanya apa yang dicarinya. Itu hakikat. Bila Allah nak beri pada kita, jadi kita bekerja, kita berniaga. Bila Allah nak beri hasil kerja kita, Allah akan bagi. Tapi kalau Allah tak beri, Allah tak bagi, tak akan dapat. Ana nak buat contoh gini supaya hadap-hadap mudah faham. Dulu ana sebut sama sebab contoh ni bagi ana memang lebih mudah faham. Bila Allah nak beri rezeki pada kita, bodoh ketok pun jadi kaya. Tu bahasa mudah. Biarlah ana sebut tak sebut nama, tapi kalau dia tahu puji ya, ni bukan maqam madh, bukan maqam dham ni. Buta huruf dia ni. Dia 3 yang ngaji. Saya mau ana sekapung. Tu ana kata tu dia kalau dia dengar kata kat aku dah ni kata ni. Tapi bagus dia ni. Orang panggil bank Islam kapu dia. Bodoh ngaji dia ni. Sekat dia 3. Cepat tadi gitu. Betul. Kat dia 3. Pok kita pada tidak PSPM lah. Biar boleh semua pun dah SPM. Tapi dia sekat dia 3. Dia pun kerja kapung. Kerja tu ada tak pernah tengok dia pakai baju. Kaikilah kosong lama. Kerja awak ke dia buat cicing. Nak ayat bila Tuhan nak buka. Kaya-kaya. Dia jadi jutawan tu daftar pun dak nego orang kampung. Ada pekerja rumah dia lah atas bawah dia nepemah dia buat cicing apa. Orang kampung panggil bank Islam. Tempat pinjam pitih musim boleh 12 anak nak sekolah. Kalau boleh satu tu pinjam pitih dia bui. Dia kata kalau mu tak minta aku tak widah lepas ni. Aku tak ada nak pergi cari. Mu nak minta hutang. Kalau mu nak pula mu kena bayar dulu. Dia begitu. Mudah je. Syarat dia. Kata saya usul kena ni. Salah ayat ni. No. Tak apalah nak ayat bagus dia ni. Anak pun baik juga dengan dia. Anak ayat boleh hadrat. Sehingga bila bahagian lembaga hasil ni kita tengok dalam bank dia banyak duit. Tapi nego dia mari siasat lah. Rupanya nego dia tak daftar nego. Lepas tu dia tak bayar. Kan tengok orang kampung. Bila pupuk LHDN pergi tanya dia pakai yaga berapa, dia hambak. Ikut aku. Duit aku dia tu. Orang kampung. Pihak pegawai dia kata, Alih pocik niaga besar ni, beratus ribu duit lebih kena daftar ni. Dia kata, aku kerja bawah rumah. Memang rumah dia rumah tinggi, dia buat bawah tu ya. Ramai apa kerja. Nak ayat bagi hati-hati. Bila Allah nak buka rezeki. Hak kisah lagi, anak pernah ikuti kursus perniagaan, dia ni lepas AIA, bahagian perniagaan. Dia kecek dalam kursus tu. Kita ingat dia ni jutawan besar dah. Tiba-tiba anak tanya dia, kata, dia Kelantan, dia mau kerja buat bisnes ke apa? Tu perlu hujat dia nak ayat. Dia kata, minta maaf lah dia kata. Saya nego tak jadi. Dia sebutlah, dia mula-mula sekali bila dia keluar AIA, dia kumpul dia buka kedai makan dengan menggunakan semua ilmu pengajian bahagian perniagaan tu. Tak jadi dia kata. Mula-mula buka hari Jumaat tu kata panggil orang penuh lagi, muka beri. Lepas tu tak pergi. Habis modal berapa situ? 3 kali nego mampukah lah aku.
Akhir sekali dia buka konsultan peniaga, jus ceramah, boleh PT. Ni bagi teori bagi dia. Tapi orang lain ikut dia jadi. Gapo dia situ? Ni lah. Bila Tuhan nak beri, dah 3 saat ni yang ngaji. Boleh, rezeki, getemu. Dia Tuhan nak buka. Nah. Tapi bila Tuhan tak buka, ngaji setinggi itu pun, ada ilmu lengkap dalam perniagaan, tiba-tiba rupanya rezeki Tuhan ni, dia berkait dengan, dia panggil Tuhan punya sebab. Orang panggil Allah Azza wa Jalla. Hak tu sebenarnya. Hak tu Nabi nak ajar ni. Kalau kamu bermodalkan kepandaian kamu, kecerdikan kamu sampai peringkat PhD dah bila perniagaan, kalau aku tutup, aku pegang anak kunci tu. Mu tak boleh nak buka tu. Habis ni tahu tidak buat sehingga dia sebut kanan. Kata Ustaz Din, kata saya tak tahu nak buat lagu mana so jadi ni. Kata saya ni kecek sedap ketemu. Oh dia kata hak tu ngaji. Oh nak buat mana? Nak buat mana? Agak-agak nak buat lagu mana? Buka kedai tak hari nak buat mana? Allah tak campur perasaan orang nak pergi makan kedai kita. Sedapnya ngikir lah. Anda pernah jumpa orang masuk di hotel boleh pergi 7-8 ribu. Buka, lepas tu dia berhenti buka, niaga dia sedap lah masuk orang. Tapi orang tak pergi nak buat mana? Siapa? Tuk Oli mari, orang tak hari. Tuk Oli tu sendiri. Dia panggil tu lah mari. Getik air dalam kedai dia. Malah sebut lah. Lepas tu dia letak gambar Tuk Kenali. Anak kata sudah kerja dah datuk ni. Dan Tuhan tak buka, Tuhan tu hatu sebenarnya Tuhan ayat. Ni proses pengukuhan kepada akidah, tawakal dan takdir. Tu sebenarnya. Hak ni. Jadi hak ni sebenarnya, apa dia letak di bawah khauf, takut. Sebab hak ni salah satu kaedah yang boleh mencapai hak ni. Sebab apa? Orang panggil tawakal, takdir ni, dia bukan teori saja sebenarnya. Dia bukan teori. Dia adalah merupakan satu bentuk amali. Kita nak memperkukuhkan akidah kepada takdir dan kita nak menyemarakkan tawakal dia melalui amal sunnah. Tu hak sebenarnya. Ngaji patut kita amal sunnah barulah dia timbul proses. Hak ni dia tidak erat dengan ceramah ni. Ceramah ni hanya proses awal menyampaikan maklumat. Lepas tu lagu mana nak mengukuhkan maklumat tu kena hidup cara beragama. Tu ya. Hak tu sebenarnya. Baik, inilah keyakinan yang sempurna. Nak boleh mari keyakinan lagu ni, dia mesti melalui kehidupan sunnah. Gapa-gapa sebut nama Tuhan sama buat. Baru ada keyakinan. Nak tidur sebut nama Tuhan. Berdoa sama tak tinggal. Maknanya sesuatu yang diajar oleh Nabi sebagai penghubung antara kita, makhluk dengan Tuhan pencipta kita. Kita buat belakang. Kita buat semua. Kok ni anak nak sebut gini. Anak pun tadi cuba tengok juga. Lagu mana ni kita nak bawa ni pada orang kampung hak buta huruf lagu mana? Orang kampung tak akan selipar. Dia orang Islam. Islam lama pada kita apa waktu tu. Kita pergi kampung, kau saya bacok, kau saya tepi patah orang yang mana pergi semai jemaah yang masjid. Dia orang Islam tu. Nak buat lagu mana nak ayat ni? Mudah ya. Kita tak seduk builah zikir-zikir banyak-banyak panjang tu. Sebab zikir Nabi Nana pun tengok juga. Kita nak baca dalam fiqh zikir. Bapa zikir Nabi ni ada dalam satu tajuk. Misalnya satu keadaan, misalnya waktu petai saja. Zikir tetap petai saja ni ada panjang, ada pendek, ada petengah, ada pendek. Mereka mana? Bapa Nabi semua lagu tu. Nabi nak ayatnya kepada orang-orang yang kita kata orang kapun lah kata. Nak hafal tak mungkin. Dia ambil reka-reka. Bahkan ulama katakanlah seseorang tu memang dia lemah benar lah. Mana kalau hafal pun hafal dah pun tak ingat. So nak apa lain? Dia pajar dengan bismillah. Nak buat apa-apa bismillah. Bismillah. Naik bersekar bismillah. Bismillah berlaku. Kita upah tu padat dah untuk dia. Dia kata Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu keadaan dia. Tu agama kita. Sebab tu agama kita dia sesuai untuk semua orang. Nabi kan dalam hadis tak ingat hadis tu Nabi. Mana Al-Quran wahyun kalmat seperti air. Air itu mana air mutlak. Sesuai untuk semua peringkat manusia. Daripada orang cerdik sampai peringkat PhD kita atau profesor, tokoh, falsafah, sampai orang kapung tak akan lipat pun. Dia boleh ambil agama. Sebab agama ni untuk semua. Sebab Allah tidak paksa manusia ni serupa dalam agama. Dia tak jadi serupa. Serupa maksud dia segi amal dia. Sebab dia bergantung pada orang-orang tertentu. Kita tengok sahabat Nabi misalnya. Nah, adalah konteks ni. Nabi ajar pada Sayyidina Bakar lain. Penerapan pada Sayyidina Bakar lain. Pada orang kapung lain. Tak serupa. Bahkan Nabi kata orang kapung mari 2-3 tahun sekali jumpa Nabi orang popok badawat. Kalau dia amat wajib-wajib pun pada dah masuk surga dia. Apa Nabi sebut gitu? Sebab keadaan dia tu Allah juga buat gitu. Jadi kita kena faham. Jadi hak ni sangat bagus ya, untuk kehidupan kita. Kita akan berasalah bahawa
Allah SWT yang mencipta kita ni, dia tahu nak uruh kita macam mana. Baik, seterusnya. Adapun orang yang menggantungkan hatinya kepada manusia dan tambah tu, dan lebih condong kepada sebab-sebab. Kena letak lebih condong tu. Asyaddul muyud, lebih condong kepada sebab-sebab. Maka apabila dia mendapat kebaikan melalui tangan manusia, dia akan puji manusia tu. Dan apabila dia tidak mendapat apa yang dia kendaki, dia akan cela orang tu. Orang ini telah lemah keyakinan dan telah hilang sifat tawakal pada Allah. Sebab dia nampak orang, sebab dia nampak orang. Dia tidak, dalam hidup tidak lebih dia dengan manusia. Dia tak fikir satu lagi orang panggil kuasa sebenar. Allah dah tak ada lepas dia. Orang Islam lagu ni, orang Islam paling lemah keyakinan diri. Hak ni hadirat tak tahulah akhirat dia lagu mana. Boleh jadi hak gini-gini lah terpaksa masuk neraka dulu tu. Kalau tak ada syafaat daripada mana-mana pihak, masuk neraka. Kira-kira gitulah. Bahasa mudah kita sebut. Sebab dia dengan manusia ya dia kira. Kalau manusia puji, dia puji. Manusia tak puji, dia akan kutuk orang itu. Tapi hak Nabi ajar kita tak, manusia, kita dapat sesuatu pada manusia, kita kata alhamdulillah, terima kasih, syukran lak, alhamdulillah. Kita kata gitu. Kita kata alhamdulillah dulu. Nabi ajar alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu Nabi ajar. Maknanya kita nak ayat dia, awak bui pada saya ni ada satu kuasa lain. Hak itulah alhamdulillah saya. Jadi oleh kerana zahirnya awak yang bui, saya kata syukran lak, terima kasih banyak. Semua tu boleh pahala berlaku. Itu pendidikan dari segi akidah tu. Kan mudah tu, kan akidah Nabi ayat tu. Orang kampung pun boleh faham ni. Tak ada istilah-istilah agama. Semua boleh faham. Orang ini sebenarnya sangat lemah keyakinannya dan telah hilang pula sikap tawakal kepada Allah. Sebab tu kita bila kita tak dapat sesuatu, kadang-kadang kita kena tipu lah. Kena tipu lah kita kata dah. Mula ni kan zaman scammer no. Kena tipu. Siapa kalau macam-macam kena kita pada juga kena. No. Barang online ni ada juga kena. No. Ada sampai 23,000 kena. Kerana urusan secara online. Lepas tu nak trace pun tak boleh. Baik. Tak apalah. Tapi kukuk mana pun, bila berlaku begitu kepada kita, kalau orang Islam kan dia kata, subhanallah, masya Allah. Lepas tu dia beringat. Dia beringat. Mana dia tidak akan kecewa tu siapa perekat seolah-olah dia ni macam orang panggil tak ada kebaikan dia lepas tu. Dia tidak gitu. Ana jumpa ni lagu ni pun, jumpa juga ni. Tapi ana tak biasa dengan dia. Cuma kita rasa pelik dia. Dia betul jalan lagi masjid tak tinggal. Bini dia pergi jerit rumah ana. Ayat koma ana jual kuih. Tu laki dia ni cikgu asalnya. Nak ayatnya kehidupan ni kita dah bincang. Bapa jadi gitu tu. Jadi betul kelihatan dia panggil dia. Jenis trauma perekat berat lah. Jadi tu akhir sekali pergi sekolah pun dia ada kelas senyap, tak kecek. Ngajar mana tak kecek. Akhir sekali terpaksa berhenti. Kira dia berniaga dengan saing dia. Saing dia menguruskan peniaga, dia beri modal. Saing dia niaga, dia beri modal. Modalnya ke dia? Gada, tapak umum. Ke bank. Lepas tu saing dia ayat kata bankrupt. Tak ada. Terpaksa jual. Bank lelong tanah dia. Jadi saing dia tu tak ada apa. Dia mengalami kerugian. Tak tahu dia buat perjanjian lagu mana. Akhir sekali hidup rumah sewa. Hidup pun nak kenali dia ni tidak orang situ, lama cerita lama tu. Akhir sekali dia jadi stres tu, jadi tak kecek. Senyap. Dia tak marah bini dia, tapi nak makan tak boleh. Tak ada bini dia paksa kerja, tapi dia tak boleh nak kira lah. Tak boleh nak kira. Kecek pun kalau nak beca dia tak boleh langsung. Lagu mana tu. Siapa dia boleh pulih jiwa tu. Bini dia jual kuih. Isu dia sekarang ni apa jadi gitu? Ana tak tahulah. Cuma ana duk perhati, duk baca-baca lah. Berkenaan dengan takdir. Dulu kita buat takdir lah. Paling banyak kita bermuzakarah dengan guru Maulana dulu. Kadang-kadang manusia yang tidak kukuh takdir ni, bila dia kena gini ke, bila dia kena gini, dia tak boleh bawa tu. Bala yang timpa dia tidak boleh bawa. Lillah wa inna ilahi raji'un. Dia tak boleh nak bawa tu. Inna lillah wa inna. Dia tak boleh bawa tu. Akhir sekali lah ke mana? Dia jadi stres. InsyaAllah kalau orang Islam faham oleh batak dia kena lagu mana pun tak. Dia kata ni adalah tu hikmah tu. Adalah hadis Riyadhus Salihin kan. Bila timpa bala kita bersabar. As-sabru indal musibah ada. Sabar ni ada 3. As-sabru indal musibah. Sabar kerana menghadapi bala bencana. Kita bahkan baca Quran yang paling kuat. Masa itulah baca Quran yang paling kuat. Zikir paling kuat. Tak akan berlaku lagu tu insyaAllah. Tapi dia ni mana tak tahulah dia ni tahap
pemahaman agama setara mana, sekali kena tu jadi gitu selalu. Jadi kalau orang tu betul-betul dia dididik bergantung pada Tuhan, insya-Allah kecil saja bagi dia tu. Kecil saja bagi dia. Inilah kita bincang. Sebab tu sahabat Nabi kan. Jadi kalau kita faham ni, dia macam terjawab persoalan. Macam mana sahabat Nabi boleh tinggalkan segala harta benda, pergi hijrah ke Madinah? Dia akan terjawab dengan Abdul Rahman bin Auf, paling kaya di Mekah, boleh tinggal pergi 11 punggung. Tapi yakin dia, nego pula lepas tu. Berapa bulan nego, setengah kata 3 bulan, berapa bulan nego. Boleh nekoh ke apa lepas tu. Tu. Benda-benda gini hadirat. Kemudian Rasulullah menutup hadis ini dengan sesuatu yang menegaskan dan menjelaskan apa-apa yang telah ditetapkan di awal hadis, bahawa pemberian dan juga sekatan pemberian berlangsung semua itu dengan perintah Allah. Orang bui pada kita, orang buat baik pada kita, orang tidak buat pada kita, orang aniaya kita, tidak bui hak kita, semua itu adalah terjadinya dengan perintah Allah, dengan takdir Allah. Tukarlah bukan perintah, dengan takdir Allah. Ubah tu takdir Allah dan sesuai dengan hikmah Allah. Allah takdir gitu. Sebab tu di sini ada kena tulislah. Di sini ulama menekankan perbezaan izin Allah dan redha Allah. Apa maksud izin Allah? Allah tidak sekat orang nak tipu kita. Padahal Allah boleh sekat tu. Tidak gitu ni. Apa Allah tak sekat orang nak tipu kita? Siapa orang boleh tipu kita? Inilah Allah nak uji kita. Sebab itulah di sini maknanya Allah izin dia tipu kita. Izin bukan makna redha. Orang lagu ni Allah sumak dan nerakanya. Supaya dia kata di Palestin. Ana baca beberapa artikel. Siapa ada juga orang Palestin dia berat dah kena kata, kenapalah Allah buat kita gini? Kenapalah Allah izin ke Israel? Mana aniaya kita siapa begini sekali? Jadi timur, jadi maknanya ulama-ulama di sebelah sana tu timur rasa kebimbang. Bahaya ni kalau lagu ni. Kita nak tolong dia tak boleh. Dia pula sudah macam ke arah nak rosak dah hubungan dengan Tuhan. Dengan sebab dia teruk dah kena hentam oleh Israel. Itu bahaya tu. Untuk iman dia. Tapi setengah-setengah ada. Itu macam-macam. Hak ni lah pentingnya pendidikan agama. Sehingga ulama-ulama kita, sebab itulah kena tahu ni. Ulama-ulama kita ni, hak jual harta barang ni, dia bukan harta barang saja ke Palestin, dia hantar juga kaunselor. Sebab orang-orang yang kena ni kadang-kadang nak rosak dah iman dia tu. Umat Islam duk berdoa berapa juta, tapi apa Allah tak terima doa umat Islam? 72 tahun dah dia kena. Boleh rosak akidah tu. Maknanya hilang dah kebergantungan pada Tuhan. Macam dia macam tak percaya dah Tuhan wujud tu. Memang ada berlaku. Inilah kita nak bincang ni. Tu bahaya dah. Jadi nampak saja orang tidak memberi hak kita, sebenarnya Allah nak uji kita, dah uji dia. Padahal Allah boleh sekat pun. Bila dia tak hak kita, Allah boleh buat dia jadi sakit pun, dia pun tengok, okey aku tak kau tu wali tu nampak kita betul wali tu. Aku tak dia sakit lalu. Tuhan tak buat gitu. Dia menganiaya kita, dia segah-gugah, makan, gemuk meton dia. Ni Allah nak uji. Kemudian beluruh 4 tikak sini saja. Tu terang lagi dah. 4 tikak. Tu jadi kena faham molek ni hadiah. Begitulah juga bila anak kita tak berjaya dalam apa semua, dia kembali sini belakang perbincangan ini. Adalah tu kadang-kadang hak tu lah hak paling baik dengan kita di usia tua kita. Hak tu lah hak paling betul, hak kita panggil bodoh tu. Itulah agama kita. Dia nak didik kita memahami hakikat hidup dunia. Syurga tidak lagu ni, dunia. Kena faham molek tu. Inilah orang panggil pendidikan akidah secara praktikal, secara amali. Semua orang boleh faham. Baik, seterusnya. Jadi kemudian Rasulullah sebut di akhir hadis ni sesuatu yang dalam bentuk penegasan dan penjelasan seterang-terangnya. Permulaan sadrul awal, dia panggil sadrul awal. Hadis mula-mula tu, hadis ni ada 2 ni. Hadis ni sebenarnya ada 2 fasa ni. Kata kita nak analisa hadis ni ada 2 fasa. Fasa pertama, kita nak jaga perasaan orang sehingga kita melukai perasaan orang. Itu kita guna bahasa kita. Itu satu fasal. Yang keduanya, fasal yang keduanya, kita bergantung kepada manusia. Kalau manusia tak bui, kalau manusia bui sesuatu kita nak, kita suka, kita puji dia, kita buat baik pada dia kerana dia bui pada kita. Bila dia tak bui pada kita yang kita nak, kita cerca dia. Langsung hidup kita tak bersambung dengan Tuhan dalam situasi itu. Itu 2 fasal. Baik. Jadi dalam fasal yang kedua hadis ni, Nabi tutup, tapi berkait dengan fasa pertama juga. Apa dia? Sebenarnya hakikatnya
kita dapat sesuatu melalui orang, ataupun orang lain tidak beri sesuatu kepada kita, semua tu sebenarnya atas izin Allah. Bukan perintah potong perintah, atas izin. Orang panggil takdir. Dan itu ada hikmah di sebalik. Hikmah sini ni tidak kena tulis dah tu. Sebab kita ni ringkas. Sesuai dengan hikmah boleh kurungnya, sini termasuk dalam husnuzan kepada Allah. Kena husnuzan kepada Allah. Itu maksudnya. Tidak kembali kepada ketamakan dan kebencian seorang hamba. Maknanya kita tak dapat tu bukan kerana orang tu tak sibui hakikat. Kerana Tuhan tak izin. Dan kawan tu bui pada kita hakikatnya bukanlah kerana dia nak bui. Hakikat sebenarnya. Kerana Allah takdirkan kita ke dapat. Cuma melalui dia je. Melalui dia je. Itu sebenarnya Nabi. Ayat. Lepas tu bila kita faham ni, kena refer lah kepada hadis-hadis lain pula. Nabi kata bila orang baik pada kita, kena puji Allah, terima kasih pada dia, dan kena doa kebaikan kepada dia. Apa tu? Sebab tu anak sebut di awal tadi. Kita bantu orang. Sebenarnya duit tu Tuhan nak bagi dia. Dia cuma melalui kita. Tujuan apa? Allah nak memuliakan kita. Kita boleh pahala tak ada pasal-pasal. Sebab ada setengah orang kerja letih pada kita. Tapi tak boleh fitih. Apa jadi gitu? Setengah orang tu tipu kau orang sama. Setengah orang tak pernah kena tipu. Macam-macam hidup dunia. Apa gitu? Tu nak ayatnya Allah sengaja buat gitu, dia nak tengok manusia lagu mana. Sebab tu kalau kita mengaji agama, kan Nabi sebut dalam hadis orang Islam ni, keadaan macam mana pun baik sama dia. Orang tipu dia pejabat, dia boleh rezeki pun baik, tak boleh Allah uji dia pun baik sama dia. Ni orang Islam yang faham konsep takdir. Tapi orang Islam, sebab tu Nabi SAW, dia ni anda sebut ni berdasar pada syarah anda baca lah. Dia syarah ni panjang juga sebenarnya. Kadang-kadang orang yang tidak berpendidikan kan, tidak berpendidikan agama ni, bila dia kena uji sekali kan, dia jadi macam buruk sangka pada Allah. Semaya dia kata tak cakap doa, Tuhan tak beri. Sekali tak doa. Boleh berlaku gitu. Tu bahaya tu. Jadi hubungan dengan Tuhan sebenarnya rosak dah dia tu. Walaupun apa pakai kain tudung pun. Walaupun apa pergi masjid pun. Rosak dah hubungan dengan Tuhan. Sebab takdir di hati hadrat, dia sebenarnya penghubung sebenar kita dengan Tuhan. Apa saja kita buat. Kita pergi pada dalil yang kelima. Sebab tu nak mengukuhkan ni, kena amal sunnah. Buat apa-apa kena iringi dengan doa, dengan zikir dan sebagainya. Kena buat semua. Tak boleh putus. Kalau tidak Tuhan tak ui, kemah kita ni. Dia punya suka tak jadi kemah dari kita. Baik, seterusnya dalil yang kelima. Hak ni lebih nyata lagi. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas wa manil tamasa ridan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Baik. Bawah tu hak sani hadis dalil yang ketiga sani kan. Dalil yang keberapa? Yang keempat sani dah. Ana terlupa no ayat tu. Cuba tengok bawah tu hadis ni dhaif ni sebenarnya. Cuma ya bawah tidak ada buat tu. Dhaif tu dari segi sanad. Ana baca. Cuba tengok nota kaki 575. Hadis ni dhaif. Hadis ni riwayat Abu Nuaim dalam kitab ada Hilyatul Auliya. Siap dengan nombor hadis. Dan Imam Baihaqi pun meriwayatkan hadis juga dalam kitab Syu'abul Iman dia. Itu nombor hadis. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab dia Dhaiful Jami' As-Saghir, gitu juga lemah jugalah. Di sini beliau mendhaifkannya. Baik. Adapun dalam kitab dia hak lain, Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah, beliau menilainya maudhu', bukan sekadar dhaif, maudhu' lah. Syekh Albani. Baik. Syekh Abdul Rahman bin Hasani berkata dalam kitab dia Fathul Majid, syarah kitab ni lah. Fathul Majid ni syarah ni detail lagi. Ana ada tu Arab tu, dia ada terjemah juga Fathul Majid ni. Ni juga syarah kitab ni. Dia sebut ke mana? Dia kata hadis ni walaupun dalam sanad dia ada perawi-perawi lemah yang telah disebutkan. Sehingga Al-Albani kata maudhu' lah. Tapi dalam kitab lain, kitab dia juga dia kata dhaif, dan ulama lain pun kata dhaif, tetapi makna dia sesuai dengan hadis sahih yang lain. Maknanya dhaif tu dari segi sanad. Wallahu a'lam. Memang gini pun kita jumpa dalam Quran. Pada ni benda-benda lagu ni. Makna hadis tu memang tidak salah. Bagaimana kita boleh kata tak salah? Banyak sesuai dengan hadis sahih. Sesuai dengan Quran. Maknanya ni dia panggil dhaif sanad. Dia sebenarnya ana sebut tu sebab ada orang kritik kitab ni lah. Dia kata tuan kitab ni. Ana tak usah sebut nama lah tuan tu.
Dia kata tuan kitab ni, dia kata bukannya alim pun buat mari hadis dhaif. Memang ada. Ya betul memang tu. Dhaif ni. Tapi apa dia buat mari ni? Sebab makna dia. Patut ni bila kata dhaif ni masih hadis lagi sebenarnya. Kok maudhu' tu tidak hadis. Sebab tu kalau nak pakai dia dalam hal-hal hak gini pun iyalah ada penilaian dia lah. Jangan kita kata dhaif ni tidak hadis. Dah hadis. Sebab tu dia tak boleh guna untuk menyabitkan akidah tadi, menyabitkan hukum tadi. Untuk fadilat boleh, untuk pemahaman secara umum tu boleh. Tambah-tambah kalau ada sokongan hadis lain, maksud dia tu ni maksudnya mata dia tu ada sokongan hadis lain, sanadnya memang dhaif. Okey, maudhu' lah Syekh Albani kata. Gitu kena faham tu. Baik, kita pergi kepada dalil yang keempat. Dalil yang keempat. Yang kelima, dalil yang kelima. Diriwayatkan daripada Aisyah, kita baca dah ni. Terjemahan dia begini, sesiapa berusaha mendapatkan redha Allah, sekalipun dia berisiko manusia marah pada dia. Mana kalau dia ikut, ya. Dhaif sanad. Dhaif sanad. Tetapi mata dia ulama terima. Sebab apa terima? Sebab banyak hadis sahih lain makna dia serupa dengan ni. Dari sudut itulah. Baik, sesiapa yang berusaha mendapat redha Allah, walaupun dia berisiko orang marah. Bila dia buat gini, tapi Tuhan suka. Betul dengan sunnah Nabi, tapi manusia marah. Tapi dia buat juga. Sebab apa? Sebab ini betul dengan kehendak Nabi dan Allah. Maka Allah akan memberi pada keredaan. Dia akan dapat maqam ridha. Dia boleh dapat mardatillah. Dan sebenarnya manusia akan suka pada dia. Allah akan bui, campakkan perasaan manusia suka pada dia. Lepas tu hak marah tu lah ke mana? Hak tu ialah marahnya. Kita kena ingat gini hadirat. Bila kita amal sunnah Nabi, orang marah, tak apa nak kira orang marah ni? Kira orang suka. Hak orang suka nak kira orang marah, ada sama tu. Lepas tu apakah kita nak buat kaedah bila orang marah kita tak boleh buat? Berat kita lagu tu. Bila orang marah kita tak boleh buat, orang tak boleh hidup kita. Siapa dia boleh janji dengan dia buat sesuatu semua orang suka? Siapa dia boleh buat? Ada? Tak ada. Nabi tu sendiri siapa peran lah. Kemuncak orang marah tu peran. Kita tak boleh buat orang suka berlaku. Tak jadi. Tuhan tak buat gitu. Tiapi pun orang marah. Padahal dia tak wakah pun tiapi. Tak apa-apa tukar tak lain. Bila tua sikit tukar lain. Kita ni manusia ni tak kena faham tu. Dan sesiapa yang berusaha mendapatkan ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, orang ni akan dapat bughdullah ataupun sukhtullah. Dia ni akan dapat kebencian daripada Allah. Kalau tak bertaubat, mati dalam keadaan dapat kebencian Tuhan, ulama kata dia tak akan dapat syafaat mana-mana orang. Tak mungkin. Sebab dia mati dalam keadaan maghdubi alaihim. Allah benci pada dia. Kena berhati-hati. Allah kita ni memang dia Rahman Rahim. Tapi dia juga Jabbar Qahar. Kena beringat sikit. Allah ni memanglah Rahman Rahim, dia tu tinggi. Tapi dia ni Tuhan. Dia bukan bodoh. Bukan apa kita. Betul dia Rahman Rahim pun. Tapi dia juga ada Qahar, ada Jabbar. Tu kena beringat. Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa Tuhan tak kena sumak dengan aku. Kita ni walaupun kita buat salah sikit, banyak kebaikan tu. Jangan kata gitu. Sebab itu bukan sistem yang Allah buat. Itu pemikiran lagu tu. Tu kena berhati-hati. Sebab itulah tadi pun kita sebut dah dalam pengajian di Mukhtasar Muslim tadi. Kuliah duha di Bayar Ramal, kita sebut dah hadis hak berkait dengan kehidupan di hari akhirat. Nabi cerita pada kita betapa manusia masuk neraka dengan sebab mati dalam keadaan Allah benci kepada dia tu. Dia panggil istilah musirun ala dzunub patul lam yatub. Sentiasa buat kesalahan, lepas tu tak bertaubat pula. Mati dalam keadaan begitu. Tadi pun kita baru bincang, kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati. Sebab isu taubat ni kita dengan Allah ni sebenarnya hakikat. Hak kita dengan manusia tu nak sesat, kita dengan dia je, tapi taubat tu hakikat Allah. Allah akan maafkan kita kalau kesalahan manusia, kita pergi minta maaf dengan manusia. Kalau harta dia, kita kembali. Baru Tuhan delete dosa kita. Baru Tuhan hapus dosa. Maknanya penghapusan dosa mutlak Allah. Cuma kadang-kadang kalau kita dengan manusia, Allah suruh kita sesat dulu. Baru dia beri keampunan. Baik, cuba kita tengok lagi. Jadi dalam hadis ni sebenarnya syarah dia buat tu sudah kemah dah, cuba tengok tu. Hadis ni ana baca sekali lagi terjemah dia, ana terjemah kod Melayu. Kod kita lah bukan terjemah dia. Ana terjemah dalam bahasa standard kita. Manil tamasaridallah.
Sesiap iltamasa ni dia panggil berusaha mencari. Bukan mencari, berusaha mencari. Dia ada iktisab dalam kalimah iltamasa. Dari segi fiqh lughah. Kalau tengok dalam kitab-kitab lughah, iltamasa ni mencari melalui iktisab, usaha. Siapa dia berusaha mencari redha Allah. Bukan duduk saja tak boleh redha Allah. Tetapi dengan sebab tu manusia benci, Allah akan redha pada dia. Orang pun Allah akan suka pada dia. Orang tu orang lain lah. Begitu juga kalau dia nak cari redha manusia, siapa menyebabkan Allah benci, Allah akan benci pada dia. Baik. Dan manusia akan benci pada dia. Baik. Hak ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerangkan jalan yang dengannya manusia akan mendapat redha Allah dan juga dapat redha manusia. Dan jalan lain yang mana dengan jalan tersebut mereka akan dapat kemurkaan Allah dan mereka akan dapat kemurkaan manusia. Ini Allah menjelaskan kepada kita. Untuk apa ni? Bukan untuk dunia ni. Bukan untuk dunia saja ni. Untuk bekalan hari akhirat. Baik. Hal yang demikian adalah, dia buat huraian ni, bahawa manusia itu kerana kurangnya pengetahuan mereka mengenai akibat-akibat dari sesuatu perbuatan dan betapa besarnya pengaruh-pengaruh luar kepada mereka, sehingga kadang-kadang kesukaan mereka sebenarnya hak mereka suka tu bercanggah dengan apa yang disyariatkan, bertolak belakang itu mana bercanggah dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah daripada apa-apa yang terdapat padanya kemaslahatan mereka dunia. Dia jahil, dia tak erti. Orang dia salah satu sini dia sebut sini Nabi nak ayatnya antara bentuk kejahilan manusia yang mana kesal dia sampai hari akhirat. Kadang-kadang kita jahil tentang sesuatu ni tak ada pun kesal hari akhirat. Kita tak erti benda ni. Kadang-kadang tak dosa pun. Kita tak erti setengah-setengah perkara. Tidaklah jadi siapa kesal akhirat jadi buruk, tapi hak ni tak ni. Kejahilan hak ni dia menyebabkan rasa hidup akhirat. Gapo dia kejahilan tu? Dia tak boleh nak dia tak ada dalam diri dia suatu keyakinan, suatu kefahaman bila Allah larang maknanya di situ ada keburukan, tak ada dalam kepala dia tu. Bila Allah larang makna benda tu tak molek walaupun kita tak faham. Ana seperti hak tu sebab gini, ana baca dalam kitab. Kitab ni nama dia Al-Farqu Baina Suhbah wan Nifaq. Perbezaan antara ciri sahabat dan ciri munafik. Gapo dia? Dia bertolak belakang, dia bercanggah. Perangai sahabat dia tak serupa dengan perangai pokok munafik. Dia sentiasa idad, berlaku pertemuan. Dia bicara kita tu. Molek kita tu antara dia sebut ke dia? Ni. Sahabat Nabi ni hasil daripada pendidikan Nabi, walaupun buta huruf pun, bila Nabi larang ni, satu pelik tu, pelik tu sahabat ni betul-betul lah Allah SWT jaga dia. Walaupun dia buta huruf kan. Dia kata bila Nabi larang, maknanya benda tu tak molek tu. Walaupun kita tak faham, apa larang? Orang lain ni boleh hurah lebih pada sahabat bab tu. Tapi sahabat kita kira, dah Nabi larang, kita yakin benda tu tak molek. Tak sebab. Jadi ulama sebut, kerana itulah sahabat jadi selamat. Tu dia orang panggil sam'ina wa ata'na. Kesan dia, ghufran, dapat keampunan Allah SWT. Jadi bila Nabi suruh buat satu, walaupun dia tak faham, dia akan buat. Mesti ada kebaikan. Tu. Kadang-kadang hak ni boleh pada orang tak cerdik. Hak ni, nikmat ni. Kadang-kadang orang cerdik tak dapat nikmat ni. Akhir sekali dengan kecerdikan dia jadi sesak dia. Kena ingat ada agama ni kadang-kadang jangan kita ingat agama ni untuk orang cerdik. Orang cerdik mesti tak sesak. Muka dia cerdik. Tak. Kena pakai juga. Tok Mama ni. Tok Mama kata penyakit datang tak menentu. Tak kena mertua, kena menantu. Kena pakai waktu tu. Tu kaedah Tok Mama. Kaedah jual obat kaki lima. Nabi kaki lima tu sanak dia di kaki lima depan Jabar Rawah tu. Nak kata, sedap juga jual obat ni ayat. Kalau kita minta kurang ke jual obat, dia kata jangan minta kurang, minta sembuh. Cerdik juga dia ni. Kita pun malu nak. Maknanya sesak ni tak kira. Kalau Allah tak jaga orang tu, cerdik tak mana pun dia boleh jadi sesak. Tu keyakinan tu. Tapi sahabat Nabi ni hati-hati, Allah lemah nak tengok. Macam mana dia boleh jadi tinggi ketemu? Hari ni masuk Islam sanggup perah lalu, apa jadi lagu tu? Masuk Islam 3 hari sanggup perah mati syahid lalu, apa jadi lagu tu? Kita ni berapa keturunan? Duk tolus situ. Tolus tanah lah tu. Bukan orang lain. Ni benda yang perlu kita fikir ni. Sebab tu di sini bagi anak kunci jaga dia.
kena perkukuhkan tawakal kepada Allah. Kena bergantung dengan Tuhan. Kita baru saja bincang dalam kaedah 50 kaedah kerana tu tak? La yuflihullahu sahih tu kan? Nah, ahli sihir tak akan untung ke mana. Sihir ni salah satu kemuncak orang yang tidak bergantung pada Tuhan. Sihir ni. Itulah kita bincang baru habis kan? Kemahnya tidak ni, dia punya kitab ni, nak duduk baca kita marah molek. Ni baik, cuba kita tengok lagi di sini. Cuma kadang-kadang kalau baca diri tu dengan bahasa dia gitu kan, tak nampak apa satu apa nampak retek huruf tu. Jadi lagu tu sebab tu dia gini dia hadis-hadis ni dia ada huraian dia. Kalau lah ni mu zaman internet lah ni bagus nah. Kadang kita tahu dalam internet Google search dia aku tobik jujur. Misalnya hadis ni mengikut huraian ulama ni. Dia kumpul jujur. Kita boleh baca selalu. Tak perlu balik kita. Dengan rujuk ke siap. Misalnya ni waktu kena banyak benar. Profesor Dr. Abdul Razak Wada. Ni hadis ni dia buat. Dia hurah. Ada 2-3 musuh sehadis. Kita boleh tengok. Dia mari pandang yang gini. Tu. Ramai lagi ulama lain. Baik. Cuba kita tengok lagi. Ni. Dia kata di sinilah sebenarnya terletak perbezaan antara mauqif ni maknanya kefahaman. Sikap tu sebab asal ni mauqif. Mauqif ni makna kefahaman. Seorang mukmin yang benar keimanannya dengan seseorang yang tidak kokoh keimanan dia. Orang beriman belaka antara faham dengan dak. Kalau hak faham dia jadi gini. Seperti sahabat. Ana dah sebut sikit dak dalam kitab tadi lah. Sahabat-sahabat hak miskin ni rumah tak ada, keluarga tak ada, makanan pun tak ada, kerja pun tak cukup makan. Setengah-setengah tu tak kerja apa duk tumpu pada ilmu. Hak duduk di anjung Masjid Madinah, dia panggil Ahlus Suffah, lebih kurang 150 orang pokok dia. Dia ni pakaian pun kadang 2 lah, 3 lah pun jarang, 2 lah dia balik. Pernah orang pokok munafik pergi nak mempengaruhi dia. Bukan musim pilihan raya ni dia pergi sama pokok munafik ni. Dia pergi cari pokok ni lah. Ada dalam riwayat lah sebut, anda tengok baca dalam buku tu. Antara kempen yang dilancar oleh pokok munafik, dia kata mula-mula dia menawarkan pekerjaan. Kalau kahwin nak pergi kerja demo nak. Demo kerja gini kahwin gaji. Bahkan kahwin bui rumah pada demo sebuah. Dia tes sahabat. Sahabat kata, kerja ke dia kayak ni? Tak sihat kata sebab nak caw kepada ilmu gini-gini. Lepas tu baru dia pergi. Rang kedua dia kata, dia Muhammad, gapo dia ikut Muhammad boleh? Dia tanya. Mana kalau kamu ikut aku, kita beri pekerjaan yang baik, kamu dah ada income yang baik, kamu ada rumah, ni duk tidur di anjung Masjid Madinah. Dia cuba beri satu, apa ni kita kata, dia cuba nak merosakkan pemikiran sahabat terhadap agama dengan cara harta benda. Dengan cara dia dedah ke dunia, beri tawaran lebih baik. Kami nampak kamu ni susah. Kami tahu setengah kamu tu kadang-kadang ada makan buah tamar 3 hari direct. Ada sahabat, dia tahu, pokok munafik tahu. Ada sahabat Nabi, dia kata kadang-kadang najis kita tu jadi lain sebab makan buah tamar 3 hari. Setengah tu kata, dok kita pun tahi kambing, dok makan pucuk-pucuk kayu beberapa hari. Tak ada makan ni, kebetulan. Jadi isu tu digunakan oleh pokok munafik untuk menimbulkan keraguan ahli sufah terhadap Nabi SAW. Kami nampak kamu susah. Kenapa dia jawab sahabat Nabi? Kok susah ngerti ni? Dia kata, tak ada. Dia kata, tak ada susah apa. Sebab tu kami boleh semaya. Bila Nabi istihar gipa, kami boleh gipa dengan baju soyak gini kami gipa. Puak munafik tak boleh faham. Itu benar. Orang Islam yang beriman boleh faham bagi lagu. Dia tak boleh faham. Sebab orang munafik ni dia bergantung pada benda. Dia bukan bergantung pada Allah. Begitulah. Sahabat Nabi tu, Ibnul Jauzi sebut dalam kitab dia Talbih. Sahabat Nabi hak ni dia bukan sengaja cari susah. Tak. Sebab dia nak tumpu pada ilmu. Sebab kau nak nego lagi, nak cari ilmu lagi, terbagi masa banyak. Rela susah tak apa. Sebab tu pokok sufah ni akhir dia jadi mubalir Nabi. Kebanyakan sebab apa? Sebab dia berilmu, dia tak terlibat dengan politik. Dia tak terlibat dengan niaga. Dia cari hadis. Kerja dia pergi jumpa sahabat. Dia mau tahu hadis ke dia tentang Nabi. Rakyat. Dia bila rakyat dia ingat dia tak apalah, dia tengok dia tulis. Lepas tu dia pergi di masjid, dia bincang sama dia, mungkin dia duduk setepak situ. Supaya kita kata asrama penuh lah. Kita kata kalau ni antara pelajar-pelajar sepenuh masa ni. Jadi kekukuhan, kemantap iman dia tu sebab orang munafik tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk. Masuk sikit, pop, tolak lalu. Sebab apa tu? Kukuh iman dia. Ni orang Islam sebenarnya.
Sinilah beza antara mukmin sebenar dengan mukmin yang lemah iman. Seseorang mukmin akan lebih mendahulukan redha Allah berbanding redha manusia. Dia akan terus berjalan hidup sesuai dengan ketentuan syariat dan sunnah. Dia tidak takut pada celaan orang yang mencela. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membelanya dengan pertolongannya kerana ketakwaan kepada. Ha ni pun baru kita bincang juga tentang kaedah kehidupan 50 kaedah kehidupan. In tansurullah yansurkum ni. Nah, ataupun ada riwayat ayat Quran hak lain. Allah akan tolong kamu jika kalau kamu tolong agama Allah. Tolong agama Allah tu ke dia? Amal agama. Tu maksud tolong agama Allah. Allah tak perlu ditolong, amal agama. Syarat dia. Baik, seterusnya kita tengok lagi di sini. Maka Allah Azza wa Jalla, nak ambil sikit lagi. Maka Allah Azza wa Jalla membelanya dengan pertolongan kerana ketakwaan dia. Jadi cuba kita hayati ayat 2 surah At-Talaq ni. Ni ayat ni untuk kita ni. Bukan untuk jin tanah ni. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ni. Dan sesiapa yang bertakwa, boleh faham tak tuan ayat itu? Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan dia jalan keluar daripada kesusahan hidup. Ada saja orang tolong dia. Syarat bertakwa kepada Allah, yakin pada Tuhan. Ibn Jauzi bincang dalam kitab dia. Sebabnya puak-puak sufi, ada kata ni, puak sufi ramai yang faham kita bertakwa kepada Allah. Kita duduk saja pun boleh rezeki. Ibn Jauzi kata tak betul tu. Hak ni kena kerja ni. Patut serah Tuhan lah. Ni tak kerja serah Tuhan. Dia mari satu cerita lucu juga cerita. Sahaja nak sebut. Dalam kitab lah Ibn Jauzi sebut. Dia kata ada seorang sufi tu, anak tak sebut nama dia lah. Kita baru baca di Masjid Hakim ya. Dia lalu pada pasir, dia jatuh dalam telaga. Ingat tak cerita tu? Jatuh dalam telaga. Dia ni kuat bergantung dengan Tuhan. Tak usah bergantung dengan manusia. Akhir sekali mula-mula dia tepik tolong. Lepas tu dia teringat. Bila sebut tolong tu, nak minta dengan manusia. Tak boleh tu. Dia pun senyap. Cakap laga. Mana tawakal Tuhan tu? Tak sih dah usaha minta tolong dengan melaung. Tak sih. Itu kira-kira melanggar tawakal. Jahil molek. Tiba-tiba ada dua orang mari. Dia tengok lagu tu terbuka. Dia kata. Dia dengar ni. Dia cerita lepas tu ya. Dia dengar dua orang mari. Dua orang tu kata. Kalau kita tak tutup telaga ni, ada orang jatuh kan dia tu. Dia jatuh dah dalam tu. Dia tidak kawal. Dia tidak kata, kawal jatuh dah ni. Kawal duduk dalam, tolonglah kak. Dia isinya inus. Takut orang tu. Sebab tak segat dengan orang. Kawal tu pun ambil letak kayu, tudung. Gelak lemak dia. Tak ada apa. Tapi tak senang lagi. Apa? Kalau minta tolong dengan manusia tu, terjejah hubungnya kita dengan Allah. Jahil molek. Dia duduk gitu. Dia duduk berzikir tu. Akhir sekali, lepas tu mari. Binatang buas. Allah, kaki dia. Binatang buah gitu loh dia. Dia pun pegang kaki binatang tu, binatang lari naik. Selamatlah dia, binatang pergi. Tengok dia kata, bila bergantung dengan Tuhan. Ibn Jauzi kata, mung pegang kaki tu minta tolong dengan binatang lah tu. Apa yang bodoh ketemu? Anak tambah tu. Bagian nama tak apa no. Tadi manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsan. Manusia ni makhluk yang paling baik. Nak mari tolongmu, duduk dah dekatmu, mu tak sempat minta tolong dengan dia, takut. Orang panggil minta tolong dengan manusia. Tapi bila binatang buah mari Allah kaki dia ni, mu pergi pula. Mu minta dengan binatang tu lebih teruk lagi. Dia faham lagu mana? Ibn Jauzi pun buatlah huraian. Makna dia telah silap faham. Dia telah silap faham ayat fa idza azamta fatawakkal. Dia pun bincanglah. Manalah. Dia mari beberapa contoh. Tu salah faham. Apa dia tak kerja ramai mana tak kerja. Apa? Tuhan akan tolong bila kita tolong agama dia. Letak situ. Ibn Jauzi kata, sebenarnya musuh anak murid mari. Lepas tu ada cerita di kawasan Bukhara. Sufi di Bukhara. Dia nak pergi Mekah. Dia kata dia nak pergi Mekah, dia nak bergantung pada dia. Dia tak sewa bekas ke apa. Tak sewa makan dia. Dia bergantung dengan Tuhan akan tolong dia. Ni cerita ni Imam Ahmad ni. Imam Ahmad kata boleh. Mugi sore-sore. Jangan pergi dengan orang kapung. Sebab aku tahu dah mugi dengan orang kapung. Mu tahu dah orang kapung akan wui. Nasi dia. Dia tahu ayat nasi dah situnya. Sebenarnya mu nak makan dengan orang kapung tu. Kalau mu betul nak kata Tuhan mugi sore-sore. Tak sih. Jadi nak ayat teruk. Inilah hadirat. Ni kita bicara tentang bergantung dengan Tuhan. Tapi ada pula orang salah faham. Maksud bergantung dengan Tuhan. Baik, cuba kita tengok lagi. Adapun orang yang tidak kuat imannya, orang tersebut lebih mengutamakan keredaan manusia daripada keredaan Allah.
untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun dengan menyelisihi apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Sebab itulah kalau kita suka, kita susah ke apa, nak dapat sesuatu kita dapat, kita kena letak lalu. Masya Allah, la haula, kena letak lalu. Kita kena ingat Tuhan lalu. Allah beri ketenangan lalu. Allah beri ketenangan. Bila kadang-kadang kita sepatutnya ni, tapi tak dapat. Kita nak buat ni tak jadi. Serah Tuhan lalu. Kita kata gini. Kita sebutkan Nabi mudah ya. Astagfirullah, Masya Allah, la haula. Kita pun tak ada lah tu hikmat Tuhan. Dia jadi tenang lalu. Itu cara agama didik kita. Bahawa hati kita tidak meraba-raba nak bergantung kursi. Meskipun dengan menyelisih apa yang telah disyarat, maka orang ini hakikatnya telah takut kepada manusia. Khasyah dia tu hanya kepada manusia. Tidak ada lagi khasyah kepada Allah. Maka apa yang diinginkannya akan berbalik arah. Berbalik arah ni maknanya kita kata berlaku mukhalafah lah. Apa dia? Sehingga orang yang memujinya di kalangan manusia berbalik menjadi pencela. Jadi bila dia ni orang panggil dia lah ni jenis apa, mengampu lah kita kata, kau dia istilah ni. Sebab bila dia nak sesuatu kepada manusia, bila manusia dia puji, manusia dia buat baik, kadang-kadang terkunci lidah dia. Berdasar pada hadis ni, orang lagu ni hakikatnya bila-bila masa saja Allah akan menimbulkan perasaan benci orang pada dia. Kalau dalam istilah ulama dia, orang lagi ni akan hilang haibah, dia panggil hilang haibah. Haibah ni kehebatan. Mungkin dia kaya, nampak rupa pun cantik kita kata, tapi hilang kehebatan. Ni. Ni sebab gini. Orang saya pada orang sahabat lagi, Tuhan yang bagi tu. Bila Allah tarik hak tu, kita kaya setara mana, berpendidikan tinggi setara mana pun, kalau tak ada hak ni, Allah akan tarik nikmat, orang rasa gerun kepada kita. Orang rasa benci, orang jadi mempermain-mainkan kita. Dalam kitab Syiah, dia kata kesal daripada sahabat ni, saya normal lah dia kata. Benci sangat pada sahabat. Jatuh, dia benci kepada ahlul bait dia kata. Sehingga Allah hina dia. Bahkan ayah dia lagi, orang jalan, kalau jalan dekat orang-orang dia setuh malu dia suka. Teruk Syiah gambar dalam kitab. Siapa orang hilang hebat pada dia, siapa orang mempermainkan kemalu setuh malu dia, orang gitu. Tengok hina dia sahabat. Dia hina sahabat. Dia hina ayah Sayyidina Umar Al-Khattab itu. Siapa begitu sekali ya? Hal itu tidak akan pernah merugikan Allah sedikit pun. Bahkan dia telah membahayakan diri sendiri serta orang-orang yang dia ingin berikan manfaat pada mereka dengan maksiat kepada Allah. Gitulah hati-hadirat. Jadi kalau kita tidak bergantung pada Tuhan pun, tak jadi lemah Tuhan. Allah suruh kita bergantung pada dia tu, Allah nak tahu kita ni sembah dia ke tidak. Sebab tujuan Allah ciptakan kita untuk ubudiah kan. Allah nak uji hak tu ya sebenarnya. Tak jadi lemah pun Tuhan. Bahkan kita akan mengalami nasib yang teruk. Baik. Kita pun habiskan di sini Ana habiskan di sini. Faedah daripada perbincangan daripada awal sampai akhir bab yang ke-32 ni, yang pertama sekali diwajibkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih mendahulukan keradaannya berbanding nak dapat keradaan manusia. Itu satu. Yang kedua, hadis ni juga penetapan tentang qada dan takdir. Kalau kita tidak memahami qada dan takdir, hidup kita akan susah, jiwa kita susah. Jiwa kita akan jadi susah kalau kita tak faham tentang takdir. Boleh jadi bunuh diri. Hak bunuh diri itu bagi anda mungkinlah dia lemah sangat tentang pemahaman tentang takdir. Wallahu alam, itu surah pada Allah, kita pun tak tahu Yang keempat, tidak boleh bergantung kepada sebab-sebab semata-mata. Kita kena bergantung pada Tuhan punya sebab, yakni Allah Subhanahu. Fahamilah, bergantung pada cerdik, tak kaya, tak boleh kekayaan. Tapi orang bodoh pun bila Tuhan nak buka rezeki boleh. Itu nak ayat takdir Tuhan. Yang kelima, kalau dulu lah anda sebut satu contoh lain dia, tapi waktu memang sedih lah sikit. Waktu tu depan mata anda, anak dia cerdik, best student lah. Tak ada masuk universiti jadi gila. Siapakah hari ni? Gapa dia kerja mak dia buat tu? Anak nak puasa pergi basuh batu nasihat tu kenali. Orang kampung tahu semua cerita tu. Dia ni ketua bahagian marhaban ni lah. Jenis pesi suka kasidah ke pun. Teruk. Anak dia putih comel. Baik juga anak. Dia seperangkat kakak anak. Nak buat mana? Sehingga terpaksa letak buat rumah seperti penjara. Sebab dia jadi bakir akhir-akhir. Boleh menyebabkan berlaku bahaya lah. Terpaksa buat. Nak pergi makan Allah gitu ya. Tak berani nak dekat. Nak mandi dia tu kena 4 orang kena pergi masuk dalam macam lokat lewat di rumah dia. Dengan mesin kobar pula. Kalau dia tobik bahaya. Kuku sepanjang ni anak tengok. Nak kerak pun bahaya. Siapa keluarga dia kata kena tembok obat biuh, dia kata baru boleh ni.
Siapa gitu tu. Tapi Tuhan wis sahab berpuluh tahun, 20 tahun lebih. Itulah nak ujian Tuhan. Sedihlah sebab kita kena. Yang kelima. Sini ana nombor 4 tu ana ada buat sedikit catatan tu. Kita dibenarkan mengikuti sebab, tetapi tidak boleh bergantung kepada sebab. Nak berjaya kita belajar, nak cari sebab berjaya lah tu. Tu tak apa. Mengikuti sebab itu tidak salah. Bahkan itu dapat pahala besar. Tetapi tidak boleh bergantung pada sebab. Yang kelima, wajib mencari hal-hal yang boleh membuat Allah redha walaupun berakibat manusia benci. Kerana hanya Allah lah yang boleh mendatangkan manfaat yang sebenar dan boleh mendatangkan mudarat yang sebenar, hakiki. Yang keenam, tidak boleh membuat Allah murka kerana hanya ingin mencari keredaan manusia. Tak kira lah manusia tu siapa tak boleh, tetap tak boleh. Mak kita pun tak boleh kita buat gitu. Walaupun mak kita ni wajib taat, tapi tak boleh siapa perekat bercanggah dengan agama pun ikut lagi kena mak, tak boleh. Yang ketujuh, penjelasan hukum dari Allah bagi orang yang lebih mendahulukan redha manusia berbanding dengan redha Allah. Dia setahu mana nak kesan dia boleh rasa akidah. Dia boleh jadi rasa akidah. Siapa tahu. Yang ke-8, kecintaan dan kebencian hati adalah di tangan Allah. Orang sayang kepada kita pun kerana Allah mencampakkan perasaan itu. Allah benci, orang benci pada kita hakikatnya sebab tu kita kena minta dengan Allah. Kena minta dengan Allah. Kita kena buat baik dengan manusia. Kita, ya Allah, aku ni ingat tak ada buat salah kepada orang, aku ingat sentiasa. Tapi kenapa orang benci pada kita? Ya Allah, tolonglah kita. Kita kena minta. Kalau kita rasa ada orang benci tak apa sebab ni, kena doa selalu. Itu cara bergantung pada Allah. Baik. Yang ke-9, kecintaan dan kebencian hati adalah di tangan Allah dan bersandar hanya kepadanya. Yang ke-10, penetapan sifat redha dan murka bagi Allah secara haki. Mana ada tu redha Allah dan murka Allah, ada. Bukan kata benda tu tak wujud, ada. Tetapi ini dengan catatan tidak menyerupai sifat redha manusia dan murka Allah dengan sifat redha dan murka. Maksudnya gini, kita kata Allah redha, tapi tak serupa dengan manusia redha. Sebab kalau Allah redha, sebab tu setengah ulama dia kata mardatillah, redha Tuhan ni istilah agama, dia jadi istilah. Bughdullah, sukhtullah, murka Allah sudah jadi istilah. Apa maksud istilah? Maknanya kalau kita dapat murka Tuhan, mati dalam keadaan tu, ulama kata dia tak akan dapat kebaikan di hari akhir. Tapi tak mesti bila orang benci pada kita, kita masuk neraka dengan sebab orang benci, tak mesti. Jadi kadang-kadang kita benci manusia tu, kita boleh masuk surga. Nabi tu dibenci oleh masyarakat Quraisy tu. Berat tu kebencian tu, tuduh Nabi macam-macam. Siapa nak bunuh Nabi? Itu kemuncak benci. Tak apa. Asalkan kita betul. Nak ayatnya beza tu. Tapi bila kata murka Allah, dalam kitab ni, ingat lagi dulu, muka surat berapa? 10 surat. Kita cuba tengok semula lah. Dia ada sebut. Ingat tak? Kita bincang dekat awal lagi. Apa dia? Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan mendapat sukhtullah ataupun bughdullah, kebencian Tuhan, dia tak akan dapat syafaat. Mana-mana pihak. Allah tak izin dia diberi syafaat. Itu ulama sebut. Jadi kalau kita nak dapat syafaat mana-mana pihak dengan izin Allah akhirat, kena pastikan kita ni mati dalam keadaan Allah tidak benci. Itu disebut. Ulama sebut. Baik. Tetapi redha Allah tu tidak sama dengan redha manusia dah, tentu tidak sama. Baik. Yang terakhir, hubungan antara hadis ni dengan bab khauf. Jadi hadis yang kita bincang dengan tajuk ni lagu mana? Hubungan antara hadis ni dengan bab yang ke-32 iaitu al-khauf adalah sabda Nabi, sesiapa mencari redha manusia dengan membuatkan Allah murka, yakni orang ini sampai berani membuat Allah murka kerana takut kepada manusia, kerana nak suruh manusia redha kepadanya, maka dia lebih mendahulukan ketakutan kepada manusia berbanding takut kepada Allah. Situ sebenarnya sesuai dengan tajuk. Itulah orang panggil syahid dia. Kalau kita ngaji panggil syahid. Syahid ni maknanya poin dalam hadis ni sesuai dengan tajuk. Itulah. Kemudian kandungnya bab ini tu tak ada gapo tu. Dalam perbincangan ini sebenarnya kita akan memahami tafsir ayat surah Al-Imran dan seterusnya lah. Habislah di situ Jadi anak setakat itulah dulu untuk sesi akan datang kita bincang pula. Hak sani juga lebih kurang juga dia tawakal kepada Allah. Apa dia hakikat sebenarnya. Jadi orang yang ikut kaedah kehidupan 50 tu kan, dia boleh faham oleh ni. Sangat boleh faham. Kita bincang banyak lebar. Jadi anak setakat itulah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia soalan ni sebenarnya ada dah ditanya dulu. Tak apalah kita ulang balik. Jadi soalannya ayat innama yakhshallah min ibadil am. Kalau terjemahnya ulama sebenar ataupun hanya ulama yang takut kepada Allah.
Ingat Ana sebut dalam sesi dulu ke isu ayat ni bila ada siapa dia tanya tu. Jadi maknanya kalau tengok ayat tu sebab dia guna innama tu. Innama ni dia panggil kalimatul hasri. Kalau dari segi bahasa lah, innama ni maknanya hanya yang takut. Maknanya orang selain daripada tu tak takut. Siapa dia? Ulama. Hanya ulama yang takut. Kita ni ulama kah? Ana sebut sana ni sahabat hak tidak ulama buta huruf pun takut Tuhan siapa sanggup perang fisabilillah. Jadi dia masuk ulama situ. Ni kalau dalam Syekh Fakhrul Razi dia bincang panjang dia gini, ulama situ hak baru ni ana sebut baru ni, mana ulama situ maknanya orang yang tahu tu dengan kadar dia lah. Tak semestinya ulama supaya Imam Syafi'i baru takut Tuhan. Setengah ulama, jadi anda nak sebut hak mula-mula ni ada ulama kata nak ayatnya beza ulama sebenar dengan ulama tidak sebenar. Sebab ada juga ulama tidak takut Tuhan. Padahal takut Tuhan tidak semesti ulama. Bila timbul isu, sebab ada juga ulama, contoh kita kata Yahudi misalnya. Mana kalau nak kritik Yahudi guna ayat tu, mana Yahudi. Berapa ulama dia tu takut ke Tuhan. Dia lah ubah kitab sucinya. Dia lah merosak ke agama dia. Ulama ke dia lah tu. Dalam ajaran Nabi pun ada juga ulama. Du'atun ila abwabi jahannam. Ulama tapi ajak orang masuk neraka tak takut. Jadi makna dia, walaupun dia alim di segi keilmuan, tapi bila tak ada betul, orang tak panggil ulama sebenarnya. Bukan bermakna hadis tu nak ayatnya bahawa kalau tidak ulama tak ada khasyiatullah. Tidak begitu. Dalam huraian ulama nak ayatnya sepatutnya ulama lebih takut sebab dia ulama. Dia ada maklumat agama, dia pihak kita. Tapi ada juga ulama tak takut Tuhan. Ulama pasal mana lagu ni? Padahal takut Tuhan tak semesti ulama. Cuma nak ayatnya hal tu bicara khusus tentang ulama. Sebab tu Hamka dia sebut. Dia kata ulama tak takut Tuhan ni ulama didik ke Belanda. Hak Belanda didik dia tak takut. Jadi nak ayatnya di sini bahawa dia gini, alih lah pada ulama tu setengah ulama kata alih lah orang panggil hakikat. Ulama sebenar. Sepatutnya. Kalau orang kampung pun boleh takut Tuhan dengan sedikit ilmu yang ada pada dia. Ulama sepatutnya. Tapi ada juga ulama tidak. Ulama ni kena berhati-hati.